Alhamdulillah dapat kita bertemu Ramadan sekali lagi. Seperti biasa, sebelum tibanya Ramadan, kami sekeluarga akan menghiaskan rumah untuk menyambut bulan yang mulia ini. Beginilah rutin kami setiap tahun. Menetap di negara bukan Islam bukan mudah untuk merasai vibe Ramadan. Kerana itu, sejak anak-anak kecil lagi, Husna cuba menciptakan suasana Ramadan untuk memberi semangat pada keluarga. Rindu untuk pulang ke Malaysia di bulan Ramadan sangat menebal. Namun Husna redha dengan susunan Allah. Dan ini juga mengajar kami, walau di mana kita berada, insya-Allah kita mampu mencapai satu nikmat jika kita usaha untuk mendapatkannya. Semuanya bermula dari kita juga. Buat pertama kalinya pada kami berpuasa dengan cuaca penuh salji. Hari pertama puasa, salji turun tanpa henti. Subhanallah, tahun ini kita boleh panggil White Ramadan. Tahun ini di Jerman, Ramadan pertama jatuh pada 19 hari bulan. Hari pertama kami berpuasa, Michael tidak ada di rumah atas urusan kerja. Second round dah. So, kita boleh baca doa sekarang. Lala baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Somaradin an adai Fardi Syahri Ramadana Hazihi sanati Lillahi ta'ala. So malangnya pertama sahur kita orang, Michael tak ada sebab dia outstation, dia di Amsterdam. So kita orang bersahur just kita orang anak beranak je lah, tanpa Michael. Michael akan balik malam ni, tapi pun tak sempat berbuka bersama-sama. Ya, nak buat macam mana, takdir menentukan. Sudah suratan takdir. Subuh masuk dalam 5.40 macam tu, dan akan berbuka puasa pada pukul 5 juga. 5.5 memang betul 12 jam. Ya. So bila orang tanya macam pukul berapa jam, berapa lama, saya selalu tak kira berapa lama, tapi saya kira daripada pukul berapa akan berbuka, daripada pukul berapa buka, pukul berapa waktu imsak. Selamat berpuasa. So lepas dah subuh ni, baik kita buat sekarang yang kalendar ni, because nanti kan ada yang balik lambat, nanti kita tak tahulah pukul berapa kita akan ni. Kalau nak buat lepas buka kan macam leci semua pula, so kita buat sekarang. So before that, seperti biasa, kita akan baca soalan. Okay, kita ambil soalan daripada soalan pertama. Surah yang mana yang paling terpanjang dalam Quran? Nak multiple choice kan? Korang dah tahu? Multiple choice. So A. Al-Fatihah, B. Surah Al-Baqarah, C. Surah Al-Anfal. Das zweite da. Zweite is what? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Yes, itulah surah terpanjang. Nasib baik. So korang boleh ambil tu. Nombor 1. Noch eine Frage essen, oder? Ya, sekarang korang dah puasa, memanglah tak boleh makan lagi. Hello. Nanti kan batal puasa. Selepas sahur, kami akan berjemaah subuh bersama. Kemudian, Husna akan join grup tadarus bersama geng perantauan di Eropah. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Setiap orang akan membaca satu muka surat dan akan menghabiskan at least satu juzuk. Bila tiba waktu petang, mulalah kami bersilat di dapur untuk persediaan berbuka puasa. Tiada bazar Ramadan di sini. Semuanya kita masak sendiri. Anak-anak mulalah request macam-macam makanan. So, kita nak getting ready untuk berbuka puasa without Papa. Mama ada tempat Papa. Papa tak ada. So, I'm the boss now. Mama Alpha. Ya, Michael tak ada. Michael akan balik on the way. Tapi dia sampai, kita orang dah berbuka puasa dah masa tu.
Saya tanya kat dia kata dia tak payah puasa pun tak apa kan, sebab kira musafir kan, dia kena driving jauh from Amsterdam to here. Tapi dia still nak puasa juga. So let's see, saya pun tak tahu apa yang dia berbuka. So nanti maybe kita akan video call kejap dan tengok macam mana. Tapi Papa sampai 67 lebih macam tu. So tinggalkan sikit untuk Papa ya. Tapi saya tak adalah masak apa-apa special sangat. So but still Alhamdulillah. Biasalah di perantauan kita hanya dapat makan apa yang ada. And orang wish bubble tea. So how's first day puasa so far? Okay. Nah, Sofia macam letih je. Ya, itulah. Mama pun tidur. Mama mengaji lama sangat sampai tidur lama. Tapi untuk Noah pun Noah kata agak susah kan? Susah lah. Ha? Tak susah? Langsung tak susah. So, kita tunggu azan berkumandang dan barulah. But, mana tanya korang, hello. Saya nak bergaduh sekarang. Mana kita dengar azan berkumandang tu? Kita bukan dengar daripada phone. Dan kita dengar daripada mana? Set kita ada jam ni. Michael beli surprise masa tahun baru lagi. Terkejut saya Michael beli masa tahun baru. Tiba-tiba dia tak bagi tahu pun. Suddenly bunyi azan. Dah lah parents dia ada masa tu. Macam like, huh? Lepas tu dia senyum-senyum je. Dia kata, ya, dia punya azan baru. Bagi azan masuk lagi kan. Kalau orang bertelefon macam tak berapa best sangat kan. Tapi ni dia kasi biasa. And the best part is, jam ni kita boleh choose azan bunyi daripada mana. Nak Mekah ke, even daripada Malaysia pun. Terubat lah rindu kat Malaysia kan dengan azan di Malaysia kan. So, kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizqika aftartu wirahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Actually Allahumma lakasumna untuk semua orang, tapi tak apa, saya dia baca diri sendiri kan. So orang rasa it's okay. Sebab kita pun cakap baca sama. Perasaan bila dah tahan lama dan dahaga. So kita tengok. Tu makan kurma. Ni kurma daripada Palestin tau. This one. So coklat pula dulu. Orang tengah makan Wir haben das gleiche gegessen. Yang kita orang pun macam buat ayam goreng But homemade. homemade, okay? Homemade Malaysia punya sepi. Dah berapa jam nak sampai sini ni? lagi 2 jam. Good. Kita orang nak semayang sama Isyak. Bye-bye. Selalunya, selepas solat, Husna akan cuba membuka satu topik agama Islam. Sebagai contoh, kisah Nabi. Atau berbincang jika anak-anak mempunyai soalan. Kami akan lakukan tarawih bersama hanya bila Michael ada di rumah. Oh ya, lupa pula saya nak kongsikan. Di sini ada juga jual kalender Ramadan. Setiap hari anak-anak akan membukanya. So finally hari ni kita sahur together. So Rada tengah buat lagi makanan dekat sana. Malangnya, bila berbuka, kami tidak dapat berkumpul satu keluarga bersama. Pasti ada seorang dua yang tiada atas urusan tertentu. Beginilah nasib Ramadan kami pada tahun ini. Sometimes kami berbuka di luar dan sometimes kami dijemput berbuka di rumah kawan. Pada minggu pertama, sahabat kami Lubna dan Muhammad dari Morocco menjemput kami berbuka di rumah mereka. Takkanlah nak datang dengan tangan kosong. Husna plan untuk bawa Pavlova ke rumah mereka.
green dulu. Semua orang tengah ready. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Müsste er, Herr Nein, des nein, nein, Hauses. nein. Wollte ihn schon, ja. Machst du. Ja, das ist ganz gut. What is this? Oh, mit Hähnchen. Passt gut. Die Batschon. Ja, und das ist Harera, Harera. Oh ja, die Suppe kenne ich. die marokkanische. Ja, du hast gegessen in Marokko dekat ni kan? Wie ist nochmal dieser Kuchen, den wir gegessen haben? Mit den Eiern? Oh, fish tajin. Ni roti dia buat sendiri. Ha. Dan kadang-kala kami juga menerima tetamu untuk berbuka di rumah. Beginilah aktiviti berbuka puasa di rumah kami. Selepas berbuka, kami akan solat berjemaah bersama-sama. Alhamdulillah. Genap 10 hari Ramadan, kami membuat majlis berbuka puasa dan tarawih bersama kawan-kawan yang kami rapat, anak-anak Melayu di perantauan. Semoga penuh saf kita pada hari ini. Cuaca pun menarik. Dah nampak dah vibe-vibe musim bunga. Jadi berapa lagi? So, kali ini semua tetamu-tetamu kita ada beri sedikit small client hadiah kecil lah sebagai dog gift. Kita bagi travel sejadah kan, tulis satu lukis buat memori untuk Ramadan kali ini bersama dengan tasbih. Jadi kita keluarkan macam ni lah tasbih tu saja. Kita keluarkan macam ni tasbih tu. So kita orang nak spraykan sejadah ni dengan perfume daripada bau Madinah. Kita ada beli mist tu daripada Madinah. So kita nak spray dekat setiap sejadah untuk tetamu kita datang, dengan harapan mereka akan sentiasa menggunakannya dan insya-Allah bila mereka menggunakannya mengalir pahala-pahala itu kepada kami juga. So, jom kita spray sekarang. Tada! Assalamualaikum. Saya sudah bersedia untuk menerima tetamu kita orang hari ini. So, ramai juga yang tak dapat datang sebab ada yang sakit. Ada 2 family tak dapat datang sebab ada yang sakit. But semoga mereka diberi kesembuhan dan dipermudahkan untuk menjalani ibadah dalam bulan puasa ini. So, ada beberapa family yang dalam perjalanan. So Michael pun ada juga mengambil beberapa orang daripada train station. Malangnya hari ni pun ada masalah. Bas ada strike. Strike apa dalam English? Protes. Something like that. Protes.
So sebab itulah macam ada problem tu, Michael terpaksa pergi ambil mereka dekat train station. Apa menu kita hari ini? So nanti korang akan tengok. So Sofia nak pakai Luiza nak pakai khimar. Laila tak ada hari ni. So Laila dia memang very busy, kalahkan Perdana Menteri. Dia ada meeting school conference kan, dia memang selalu represent untuk Hamburg. So hari ni dia pergi mana? Dortmund kat mana tak ingat. Dortmund sebenarnya, Dortmund. Last week dia pergi Weimar. So macam every weekend ada saja, but next week dah tak ada. This is the last weekend hopefully. So let's see lah. So Luiza nak pakai khimar. Sampai dah ke diorang? Ustaz kami dah sampai. Apa hal tu? Assalamualaikum. Itulah Sofia favourite si Luiza. Tu dia. Wan Ros balik pasar Ramadannya? Ya, pasar Ramadan ni mutabak. Ni mutabaknya. Lagi 5 minit. Semua orang boleh standby. Tu dia. Ini Chef Sumaya dengan maknya bertukurumus daripada Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Itu dia. Kita ni lah macam makan kurma dulu, air dulu, dan baru kita solat maghrib dan baru kita makan betul Betul tak makan? Dah azan. Dah azan dah. Korang boleh makan. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Walau kita utarna beramatika ya Rahman Allah barik lana wa razaqna. Sofia dah boleh buka? Puas hati. Mejul punya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yaduhu hifdhuhuma wa huwal Alhamdulillah, Husna sebagai isteri amat gembira dan bersyukur dengan progres Michael. Saya kongsikan ini dengan rasa rendah diri hanya sebagai satu diary kami sekeluarga untuk kami tatapi di kemudian hari. Kita nak makan cara alam Melayu. Kita etika, macam
terima kasih kerana korang datang ke majlis buka puasa dan tarawih. So because korang datang, so kita orang macam nak bagi penghargaan kepada korang semua sebagai memory. So kita orang ada sediakan hadiah simple dan small, hadiah untuk setiap keluarga. Allah, terima kasih. So sejadah travel bersama Tasbih. Tak bagi lebih pun tak apa. Grade nama ni yang mahal ni. Dengan harapan korang menggunakannya dan insya-Allah dapatlah mengalir cahaya kepada korang. Terima kasih. Boleh terima kasih. Michael. La ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. Masya Allah, tabarakallah. Kita dapat berjemaah dan berterawih bersama, dapat berimamkan seorang mu'alaf dan juga anak muda. Alhamdulillah. Ini dapat memberi inspirasi serta semangat buat kita untuk menjadi hamba-Nya yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Bye-bye Nadi. Macam mana keadaan huru-hara ke? Okey, selamat tinggal. Jumpa lagi di raya nanti. Good luck Mak Buyung. Salah laki kau. Itu laki aku. Adalah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.